Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal dalam rancangan masak memasak guys. Oke, sebelum itu korang follow lah dulu. Oke, hari ini saya nak share resepi kerabu ikan sardin guys. Oke, tengok sini bahan-bahan. Kita ada 2 tin ikan sardin, yang bawang merah, ada serai, tomato, limau nipis, dan ketumbar, kemudian cili padi. Siapa-siapa dekat rumah tak tahu nak masak apa kan, korang boleh lah buat ikan sardin ni. Okey, bawang merah 2 biji bawang merah dah masuk sini. Setelah ni kita buat macam ni. Okey, serai masuk sini. Macam saya ni lebih kurang dalam 6 tangkai macam tu. Kita buat macam ni, potong juga. Masuk sini. Tomato 1 biji. Okey, masuk sini. Masuk sini. Limau nipis wajib kena ada. Kalau korang buat kerabu, limau nipis kena ada guys. Kita guna 2 biji. Okey, kita perakan 2 biji limau nipis. Ni wajib kena ada. Kalau tak ada ni tak di kerabu lah. Dia kerabu ni masam-masam pedas-pedas guys. Baru dia mantul. Mantap betul. Tu. Kita perah limau nipis 2 biji. Biasa saya dah banyak share resepi ni. Mungkin kalau korang follow daripada awal, daripada pertama, korang dah pandai dah buka kedai dah. Okey. Ni tengok. Kemudian kita bagi perasa dulu. Kita sotong 1, 2 sudu kicap sotong. Ni apa? Ajinomoto. Itu pulang masing-masing. Ini sedikit saja Baru kita masukkan ikan sardin yang kita dah sediakan tadi. Tengok ini. Ya kan? Ikan sardin 2 tin. Masuk dalam. Ni bahan yang kita dah campur semua tadi, dah potong semua, ada limau semua dah ada dalam ni. Baru kita campur dalam ni guys. Masuk je. Kemudian slow kena pelan-pelan kalau dia, sebab apa nanti hancur ke sardin tu. Tak cantik. Okey, gaul. Bau dia. Mantap ni babu. Sekarang boleh kita hidang. Masuk pinggan. Oke guys, inilah dia kerabu ikan sardin. Menu petang kita hari ni. Tak tahu nak masak apa kan? Pening nak fikir idea apa nak masak, buat simple je. Okey. Selamat mencuba. Yang paling penting korang kena follow dulu guys. Jangan lupa support ya. Okey. Selamat mencuba. Bye bye. Assalamualaikum.